Korang tahu tak kewujudan satu kelab yang berasal daripada negeri Perak yuk, iaitu Manjung City FC. Manjung City merupakan satu kelab yang bermain di Liga A1 pada season 2024-2025. Mana kelab ini ialah kelab asalnya bernama MPM Falcon. Sejarah kelab Manjung City FC ini merupakan berasal daripada kelab Puchong Fueza yang diwujudkan pada tahun 2013, dan pada tahun 2018 Puchong Fueza main di Liga M5 dan pernah sign di Piala FA pada tahun 2019. Dan pada tahun 2019 itulah MPM Falcon, perusahaan MPM Falcon telah membeli Puchong Fueza dan membrandingkan kelab ini bernama Manjung City FC. Dan kini Manjung City FC bertapak di negeri Yuk, Perak. Jersey Manjung City FC telah dikeluarkan oleh Hakka Club. Dan inilah rupa salah satu jersey Manjung City FC.